Bila termosak jam, temperature naik. Bila temperature naik, suhu dekat kondenser tu akan panas. Hai, T1 Mania hari ni. Hari ni khas saya buat video kepada pengguna Subaru. Sebab kami ni memang banyak menerima customer daripada geng-geng Subaru, terutama Subaru SV dan Forester. Okay, untuk geng-geng Subaru ni, masalah utama geng-geng Subaru ni yang selalu kena benda ni. Biasanya lebih kurang 100,000 lebih, termostat dia ni biasanya dah problem. So apa jadi bila termostat dia problem, biasanya yang jadi juga dia datang package. Package apa? Dia punya radiator ni, cover atas ni. Biasa cover atas dia ni boleh crack ataupun pecah. Ini untuk geng Subaru lah. Memang saya selalu dapat package ni. Dan satu lagi, package bonus lagi ataupun combo. Ni, nampak ni saya tunjuk. Dia punya kompresor. Biasanya kalau temperature dia naik, kompresor dia tu mesti ada bunyi kering, bunyi macam ada something bergeser kat dalam. Sebenarnya semua tu sebab daripada ni. Bila termosak jam, temperature naik. Bila temperature naik, suhu dekat kondenser tu akan panas. Bila panas, suhu dekat kompresor pun akan panas. Bila panas, minyak kompresor tu akan nipis lah, akan panas, cair. Maksudnya dia dah tak boleh nak melincirkan dengan baik. Jadi untuk geng-geng Subaru tolong ingat benda ni. Kalau boleh tukarlah setiap 100,000 sebelum masalah timbul. Kalau masalah dah timbul, dia bukan benda ni je, dia akan berangkai-rangkai. Itu yang kita tak mau. Okay, untuk hari ni kita buat 3 benda. Pertama, saya akan tukar radiator yang baru terus dekat Subaru ni. Kita pakai radiator yang baru, kemudian kita akan tukar termostat yang original. Ini memang termostat original. Minta tolong Subaru, tolong pakai yang original, jangan pakai yang biasa. Lepas tu kita akan masuk coolant. So untuk geng Subaru, kalau nak jaga kereta, nak jaga enjin, tolong ingat pesanan saya. Jangan tunggu temperature naik. Kalau temperature dah naik, kebarangkalian kompresor rosak atau nak rosak tinggi, sangat tinggi. Saya memang dapat kes berpuluh. Memang sangat banyak. Sebab tu saya berani buat video hari ni. Untuk yang belum kena, tak apa, tolong ambil langkah berjaga-jaga. Orang kata apa? Mencegah lebih jimat. Bukannya dah rosak baru nak baiki. Itu kos memang akan lebih tinggi lah. So kalau siapa geng Subaru nak buat kereta, boleh bawa datang ke VT Motorsport Sunway Ipoh. Sebab hari ni saya